Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis yang saya muliakan, ashabul fadilah, para asatizah dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, saya maaf syukur pada Allah SWT dapat sama-sama dengan tuan-tuan pada pagi ini. Dan sebenarnya apabila Dewan Ibn Qayyum menghubungi saya untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Al-Wala' wal-Bara', saya bertanya pada saudara yang menyebut saya apa yang saya nak cakap di sini. Ini tempat masyayikh, ini tempat tok-tok guru besar ni. Dan saya hadir dulu pun menghadiri seminar di sini 2 tahun lalu rasanya, dan hari ini nak cakap di depan, di hadapan tuan-tuan yang saya yakin begitu banyak dapat penguasaan ilmu daripada guru-guru yang berada di sini. Walau bagaimanapun, insyaAllah saya cubalah apa yang sekadar yang mampu yang ada pada diri saya sini, untuk menyampaikan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan al-wala wal-bara'. Pertamanya, perkataan ataupun tajuk al-wala wal-bara' ini adalah merupakan satu tajuk yang besar yang terkandung di dalam ilmu akidah, adalah ilmu tauhid. Dulu orang bagi ilmu tauhid itu lebih popular. Dia merupakan dua perkataan yang sinonim, dua perkataan yang sama, sama ada kita sebut tauhid ataupun akidah. Apabila sebut al-wala, wala iaitu dengan membawa maksud iaitu ketaatan ataupun membawa maksud dekat, al-wala. Al-bara' iaitu mufaraqah, yang menjauhkan diri ataupun memisahkan diri ataupun menjauhkan diri daripada sesuatu. Jadi al-wala iaitu apa dia? Segala amalan, sama ada amalan itu adalah amalan hati ataupun amalan zahir yang berkisar kepada ketaatan dan juga kecintaan kepada Allah, Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Itu al-wala. Dan al-bara' iaitu segala amalan, segala perbuatan, sama ada perbuatan itu merupakan perbuatan dalaman, batin, ataupun amalan al-jawarih, anggota-anggota luaran, dari sudut menjauhkan diri kita dari kekufuran, menjauhkan diri kita daripada kekufuran dan juga kesyirikan. Jadi itu ruang lingkup ataupun aspek yang kita nak bincangkan, iaitu al-wala, ketaatan, penyerahan diri kita kepada Allah dan Rasul, dan kecintaan kita kepada syariat dan juga orang-orang beriman sendiri. Al-bara' iaitu menjauhkan diri kita daripada kekufuran, dan juga kesyirikan. Dan kita lihat yang pertamanya, bahawa Islam dengan sifat toleransinya, walaupun sifat tolerate yang ada dalam Islam, tapi tidak dalam semua hal. Ini yang menjadi masalah dalam zaman contemporary ni, maksudnya nasyid contemporary, umat Islam pun ada yang contemporary-nya, di mana dia tak dapat lihat batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi ini yang timbul seperti mana yang disebut oleh pengurusi majlis tadi, bahawa timbul yang masalah pluralisme, peluru lah, macam-macam. Kadang-kadang sebut geliat lidah, pacik-pacik nak sebut tu, itu geliat-geliat lidahnya, liberalisme dan sebagainya. Iaitu dia seolah-olah, ataupun kadang-kadang menuduh seolah-olahnya kita yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ni tidak ada tolerate langsung, tidak ada tolak ansur langsung. Padahal tak payahlah banyak, tak payahlah buka kitab besar-besar. Pengurusi sebut tadi Ibn Jauzi, kitab besar-besar. Kau waktu kan dia tahu pun, buka kitab tingkatan 5 cukup dah, ada dalam tu. Kalau anak tuan-tuan ada tingkatan 5 buku teks pendidikan Islam, dibincang di situ toleransi di dalam Islam. Kau nak sebut fatwa muasarah, dia tak mampu beli kan, RM120 sport rim dia beli. Sebut kitab Ibn Jauzi, dia pun tak tahu lah Ibn Jauzi mana, aku pun tak tahu lah kan. Ibn Qayyum aku tak tahu, aku tahu Qayyum tepi rumah aku tahu lah. Dia akan tahu apa. Buka lah buku rujukan tingkatan 5, anak-anak kita dibincang secara detail, agak detail tentang sifat toleransi dalam Islam. Ada tempat yang kita boleh tolerate. Tolerate ni, toleransi kan merupakan perkataan asal bahasa Inggeris. Ada tempat yang kita boleh bertolak ansur, ada tempat yang kita tidak boleh bertolak ansur.
Apa yang cuba dibawa sekarang adalah kita tolerate semua hal. Ya, semua masalah kita tolerate. Ya. Sebab tu baru ni saya ke Johor Bahru, bukan ceramah holiday, bukan ceramah, bukan tuan-tuan tengok hebat Ustaz Kawan sampai Johor Bahru ceramah tak ada, pergi jalan rumah abang, jumpa orang Singapura, ya, jumpa orang Singapura. Jadi kebetulan bersembang tu termasuklah masalah semua agama sama, ya. Dan saya taklah kata semua orang Singapura begitu, tapi sebenarnya sebahagian begitulah fikrahnya, dan begitu sebahagian orang Malaysia pun sama. Dia kata all religion is the same, semua agama sama. Dia kata all religion will bring the followers to heaven, ya, semua agama akan bawa pengikutnya ke syurga dengan cara masing-masing, ya. Dia kata if he's a Christian, kalau dia seorang Kristian, ya, Kristian dengan agama Kristian itu will bring him to heaven. And if you are Islam, if you are Muslim, ya, Islam will bring you to heaven. So all religion, semua agama itu bawa ke syurga, ya. Dan saya rasa bukan orang Melayu Singapura aja, Melayu Mangkuk Ayun kat Penang pun sama juga. Serupa je. Ya, cuma taklah ramai sangat puak ni, dia tak ramai. Tapi tak ramai ni tak boleh kita nak biar. Ya. Contohnya tahun 80-an saya di sini, ya, di Batuas. Awal 80-an sampai ujung 80-an. Ketika itu Syiah baru bertapak. Ya, Syiah baru bertapak di Malaysia. Apabila ada setengah guru-guru ustaz kita bercakap tentang Syiah, ya, apa yang direspon, ada setengah sahabat-sahabat kita respon, Allah Syekh ada berapa orang Syiah aja, ada 2 orang je. Kat Penang ni ada seorang je. Lah ni ada berapa orang? Ya, sama juga yang ini. Mungkin kalau kita cakap Allah Syekh depa ada berapa ekor, apa, memang betul. Tunggu lagi 5 tahun berekor-rekor besok ni, ya. Jadi sebab itu jangan duk tunggu, ya, tunggu sampai perkara ini menjadi satu barah kanser yang besar baru kita nak selesai. Sebab tu saya kata pada orang Singapura ni, saya kata if you feel that all religion is the same, all religion will bring you to heaven, semua agama bawa ke syurga, so I would like to suggest you to embrace all religion, ya. Aku syur kepada kau masuk semua agama, ya. Today you are Muslim, tomorrow you are Christian, next week you become a Hindu, ya, and the following you become a Buddhist. Tuan Haji, kenapa Tuan Haji pergi banyak tempat rumah ibadat? Oh, saya antarabangsa. I'm international, you know. I'm all religion, I'm okay, no problem. Masuklah semua agama. Termasuklah juga setengah daripada mereka yang bukan Islam, yang mengatakan bahawa semua agama sama. Apabila kita kata bahawa masuklah semua agama, tak masuk juga, ya. When you say the all religion is the same, masuklah semua agama, dah juga. Dia stick dengan Kristian juga, ya. Ada seorang cikgu Kristian berdialog dengan saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, nobody has died, tak ada siapa yang mati and come back to this world, yang balik ke dunia and tell us which religion is the truth religion. Memanglah pun nak tunggu orang mati patah balik nak cerita Islam betul ke Kristian betul, benda tu takkan berlaku, ya. Jadi begitu fikrah ataupun ideologi yang ada sebenarnya ada pada agama lain, ya, tapi dibawa masuk ke dalam Islam, ya. Maka timbullah, ya, isu di mana semua agama sama, ya, ada sifat toleransi dalam kita beragama dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita tidak menafikan bahawa toleransi tetap juga ada dalam Islam, yang insya-Allah kita akan bincang sebentar lagi. Tetapi basically pada dasarnya, ya, firman Allah Taala jelas, semua orang hafal. Yang saya seronok pakcik-pakcik kita yang wirid lepas maghrib pun dia hafal, dia baca, tapi dia tak faham. Ya, inna dina indallahil Islam, dia hafal tapi dia tak faham, ya. Sama juga ada setengah ustaz-ustaz, saya hadir satu seminar yang dihadiri oleh semua ustaz-ustaz, guru-guru, ya, dimarahi oleh penceramah, ya, mengatakan ustaz-ustaz ni duk mengajar fakta tak betul, ya, iaitu orang kafir mati masuk neraka, ya. Jadi yang kata orang kafir mati masuk neraka tu Quran. Kita tidak spesifik. Kita tak kata George bin Bush tu masuk neraka, ya. Kita tak kata Tan Ah Pek kat sini masuk neraka. Tapi apa yang Quran kata, ya, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ayat ini ada dalam surah Sajadah, ya. Masalah orang kita surah Sajadah, dia nak sujud sejadah aja, itu masalahnya, ya. Aku datang penat-penat tu imam tak sujud sejadah, dah aku datang seminggu sekali je dah, ya. Apa yang ada surah Sajadah dia, ya, dia semangat, ya. Jadi Quran yang sebut dalam banyak tempat dan juga hadis-hadis Nabi, ya, orang-orang kafir itu khalidina fiha wa ma'wahumun nar, tempat mereka neraka jahanam, tempat mereka neraka jahanam. Jadi ustaz-ustaz pun mengajar setakat tu lah apa yang Quran sebut. Tapi apa dia? Pemikiran itu masuk di kalangan umat Islam, ya. Tak boleh nak kata orang kafir ni mati masuk
neraka jahanam, ya. Padahal yang sebut neraka jahanam itu orang kafir mati masuk neraka itu adalah Al-Quran sendiri, ya, ataupun hadis-hadis Nabi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dasarnya kita lihat bahawa Islam menolak semua agama, ya, melainkan Islam saja itu sendiri, yang Allah terima, ya, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis begitu jelas, ya. Dan dalam surah Al-Mumtahanah, ya, di mana kita lihat al-wala wal bara, ya, tajuk al-wala wal bara itu dibincangkan begitu terperinci, ya, dalam surah Al-Mumtahanah, ya, daripada awal surahnya sampailah akhir surahnya, ya, surah yang agak pendek, lebih kurang 13 ayat sahaja, ya, yang membincangkan iaitu hubungan, ya, di antara orang-orang mukmin, ya, dan juga orang-orang kafir, ya. Dan orang kafir pula dibahagikan pada dua, satunya golongan kafir yang tidak memerangi Islam, dan sebagainya adalah kafir yang memerangi Islam. Ayat yang meletakkan barrier, yang meletakkan dinding, ya, di antara kita orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatul baghdha abadan hatta wa bada bainana wa bainakumul adawatul baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada tauladan ataupun ikutan yang baik bagi kamu pada kisah Nabi Ibrahim, kisah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan dia, iaitu apa dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya, kaumnya yang kufur, termasuk bapanya sendiri, sesungguhnya kami berlepas, inna bura'a'u minkum, bari samalah al-wala al-barra, ya, perkataan the same word, kalimah yang sama, al-barra, ya, kami berlepas diri, maknanya bahawa Nabi Ibrahim berlepas diri dengan kekufuran, ya, yang dilakukan oleh kaumnya. Kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang digunakan oleh para ulama dalam tajuk al-wala wal bara, ya, iaitu Nabi Ibrahim berlepas diri daripada perbuatan kufur, yang dilakukan, ya, oleh kaumnya, dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir, ya, dalam tafsirnya. Dan yang menariknya ialah Syekh Abu Salih Al-Utsaimin, ulama besar Saudi, dalam fatwanya mengatakan bahawa ayat ini bukanlah menunjukkan apabila kita berlepas diri daripada orang-orang kafir, kekufuran itu, dengan kita melaksanakan kezaliman ke atas mereka. Bukan itu, bukan maksud dia itu. Itu di sana ada toleransi. Bukan maksudnya adalah dengan kita berlepas diri pada kekufuran daripada orang-orang kafir itu, kita melakukan kezaliman ke atas mereka, kita melakukan sesuatu yang tidak adil ke atas mereka, ya. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Tetapi kita melepas diri daripada kekufuran dia. Adapun muamalah, adapun hubungan kemanusiaan dalam sistem sosial, maka itu merupakan sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ya, yang berlaku permusuhan di antara, ya, orang-orang beriman, ya, terutama sekali apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat adalah orang-orang kafir yang menimbulkan permusuhan, ya, itu yang timbul peperangan dan sebagainya. Adapun yang tidak menimbulkan permusuhan, ya, yang terutama sekali dalam negara Islam yang ada kafir zimmi dan sebagainya, maka hubungan kemanusiaan itu tetap juga ada, dan Islam tidak, ya, menyanggah ataupun menghalang apa-apa juga hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang mereka itu tidak menimbulkan permusuhan dengan kita. Sebab itu kita lihat, ya, bahawa dalam Islam konsep kejiranan, ya, sehingga kan setengah ulama membagikan, ataupun dalam hadis sendiri pun menyebut membagikan jiran itu berbagai-bagai jenis. Ada jiran yang muslim dan adik-beradik saudara maranya, ada jiran yang muslim saja, dan ada jiran yang kafir, ya, yang kafir. Jadi ada hak, ya, hak dia sebagai jiran, ya. Dan begitulah juga, ya, kita lihat, ya, bahawa bagaimana Ummu Salamah, ya, sahabiat
apabila mak dia datang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang mak aku, kata Ummu Salamah, dengan membawa hadiah nak bagi pada aku. Maka Ummu Salamah telah menanyakan fatwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang nak aku lakukan? Boleh tidak ambil terima? Boleh tak aku melakukan hubungan silaturahim dengan mak aku? Maka Nabi kata apa dah? Ya, qala na'am. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, salliha, maknanya buatlah hubungan dengan dia. Jadi kita lihat hubungan sebagai anak, ya, yang merupakan seorang muslim, ya, dan ibunya seorang yang kafir, tetap juga ada hubungan. Nabi tidak menghalang, ya, hubungan tersebut, ya. Dan begitulah juga kalau kita lihat dalam kitab Majmu', ya, Al-Imam Nawawi, kitab Al-Majmu', ya, kitab besar Syarah Muhadzab, menceritakan dengan dalil-dalil yang dibawa bagaimana boleh, ya, seorang muslim itu makan di dalam bekas, ya, bekas yang digunakan oleh orang Yahudi dan juga Nasara Kristian, diharuskan. Cumanya kalau ada bekas lain, ada pinggan lain, ada periuk lain, ada kuali lain, ya, maka gunalah yang lain, itu lebih baik. Tapi kalau tak ada, ya, isu ni ialah apabila ada di kalangan orang kita yang masuk Islam dan keluarganya tidak Islam. Jadi apabila dia balik ke kampung, dia balik ke rumah mak dia yang masih lagi tidak Muslim, timbul masalah nak makan, ya. Okey, babi dia tak makan dan sebagainya, tapi bagaimana dia nak masak, ya? Bagaimana dia nak masak dengan menggunakan bekas, ya, yang digunakan oleh ibu bapa dia yang belum Muslim, ya. Maka di sini ada toleransi, ya, ada tolerate, ya. Islam membenarkan, ya, dia supaya menggunakan, ya, bekas-bekas tersebut. Ini toleransi yang ada dalam Islam, ya. Bukan tidak ada langsung, bukanlah toleransi dalam Islam sehingga kita menggadaikan akidah, tidak, ya. Jadi termasuklah, ya, masalah kejiranan tadi, tetap juga ada barrier, ada dinding, ya. Menziarahi jiran yang bukan Islam tak ada apa masalah, ya. Dia sakit kita ziarah, tak ada problem, tak salah, ya. Dia mati kita ziarah pun tak ada apa masalah. Fatwa-fatwa ulama semua kata boleh, ya. Yang salahnya tuan-tuan pergi buat tahlil kat rumah dia, itu salah, tak? Kalau ada tahlil sini lah, tak? Tempat saya masih hebat lagi, serupa je rasanya, tak? Ya. Pergi bawa surah Yasin, tu imam yang mendahului lain berserta kan, ya, pergi rumah dia, ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila tancupi al-Fatihah, itu je lah. Apek pun terkejut bangun balik wak Fatihah, tak, dia pun terkejut, ya. Jadi ziarah, okey, pergilah ziarah, no problem. Nak sedekah pada anak dia, tak ada apa masalah, ya. Yang masalahnya kalau saya nak guna itu sebagai kata orang contoh contemporary lah, ya, sebab orang kita ni tak habis dengan amalan macam tu, okey, kita guna yang tu, ya, itu yang salahnya. Buat semayang mayat kat rumah dia ke, kan, itu jadi masalah, itu yang salah. Jadi toleransi dalam persoalan-persoalan kemanusiaan, ya, itu tetap juga Islam benarkan. Tapi sampai kepada masalah akidah, ya, yang melibatkan agama lain, ya, sehingga kan kita diminta seolah-olahnya, ya, supaya menghormati agama lain dengan melibatkan diri dengan upacara agama lain, itu yang menjadi agak kita kata tak boleh, bertolak ansur. Seperti mana kata pengurusi tadi bahawa setakat ni lah yang agak longgar Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam fatwa dia, ya. Itu pun Qardawi bukan kata bahawa boleh kita menyambut perayaan agama lain, ya, bukan dia kata gitu. Cuma yang dia kata ialah harus menziarahi, ya, rumah, ya, orang yang menyambut Christmas atau apa-apa juga upacara agama atas dasar dia itu adalah jiran, di atas dasar dia itulah guru. Sebab Qardawi kata bahawa zaman telah berubah. Berapa ramai anak-anak orang Islam yang gurunya adalah bukan Islam, ya, terutama kita di Malaysia lah, ya. Anak kita belajar matematik dengan guru yang bukan Islam, berapa ramai, ya, guru sainsnya ataupun guru bahasa Malaysia sendiri pun, ya, yang mengajarnya bukan Melayu Islam. Jadi dia jemput sempena Deepavali, ya. Jadi kata Qardawi, setakat ni Qardawi je yang agak longgar di situ, ya, kalau kita nak guna fatwa dia lah. Dia kata bahawa harus pergi, ya, untuk menyambut jemputan tersebut di atas dasar bukan meredoi agama dia,
Ya, sebab Al-Imam Ibn Taymiyah menghalang perbuatan tersebut, sebab dengan perginya kita untuk sempena perayaan agama lain, itu menunjukkan kita redha dengan agama dia. Qaradawi sanggah di situ. Sehingga kan Qaradawi walaupun kita lihat tuan-tuan, banyak fatwa-fatwa dia condong kepada fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, tapi di sini dia tak sama. Sehingga kan dia kata dalam fatwa dia kata, aku yakin kalaulah Imam Ibn Taymiyah hidup zaman sekarang, dia akan ubah fatwa dia. Sebab macam itulah Qaradawi dia nak memperkuatkan hujah dia tu. Dia kata kalaulah Ibn Taymiyah hidup zaman sekarang, dia akan ubah fatwa dia, sebab zaman telah berubah. Jadi kalau kita nak guna yang itu pun Qaradawi kata bukan sambut, bukan menyambut, tapi sekadar menerima undangan, makan dan sebagainya. Ala kulli hal, hatta Ibn Taymiyah sendiri pun dalam kitab Al-Iqtida' Siratul Mustaqim, dalam keadaan dia kata bahawa tidak harus kita pergi rumah orang yang menyambut perayaan agama lain, ataupun kita merayakan ataupun ucap dan sebagainya, tapi apabila diperbahaskan bagaimana makanan yang dihantar oleh orang yang menyambut perayaan agama lain, hantar makanan ke rumah kita, boleh makan ataupun tidak? Ibn Taymiyah jawab apa? Dia kata harus makan selagi mana makanan itu halal. Kita pula lebih pula, yang tu tak boleh, kena buang. Kita lebih daripada Ibn Taymiyah pula. Kita pula lebih daripada Ibn Taymiyah. Tak boleh Syekh, 5 yang dia bagi tu kena buang. Kalau tidak kita subhat dengan dia. Ibn Taymiyah yang keras pada satu ketika, satu sudut lain, mengatakan bahawa tak boleh kita pergi ke rumah dia sebagainya. Tapi apabila makanan itu dihantar, dia kata selagi mana makanan itu halal, maka boleh kita makan. Jadi maknanya seperti disebut tadi lah, bahawa di sana ada kelonggaran, ada ruang untuk dilonggarkan. Macam ni lah tuan-tuan, macam kita bekerja lah, kita bekerja, pejabat kita bukan semuanya orang Islam. Raya Deepavali, cikgu-cikgu India ni ataupun pekerja India ni, dia bawa makanan sempena Deepavali, dia letak dekat pejabat. Kita dalam pejabat bukan besar mana pun, kadang-kadang meja makan tu tepi meja kita je. Haji sila, kita buat sikit makan sempena Deepavali, macam cerita salam tangan tadi lah. Ni macam mana dan kedudukan itu. Jadi itu jadi masalah. Sebab itu saya rasa bahawa fatwa Qaradawi itu perlu dinilai juga untuk suasana kita di Malaysia. Agak susah tu. Macam saya sendiri, saya cikgu, kadang meja makan tu tepi meja saya, kan, cikgu-cikgu letak situ, okey ustaz, atau nak kata I cannot eat lah because of Deepavali I cannot eat. Kan cakap macam itu kan, satu masalah juga. Jadi macam mana? Tapi mungkin ada orang boleh buat, cannot, this all haram. Okey, tu pulang lah. Kalau dia rasa dia nak cakap gitu, tapi kita rasa macam tak lepas kita nak cakap begitu. Jadi maksud saya di sini adalah fatwa Qaradawi itu boleh kita lihat, kita renung untuk amalan di Malaysia. Tapi untuk menyambut kita beria lebih daripada Cina lagi. Yang tu confirm, tidak ada mana-mana ulama yang bersetuju. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu kita lihat bahawa Islam menolak agama-agama lain. Islam menolak agama-agama lain, sama ada agama itu, walaupun agama itu asalnya merupakan agama lain. Sebab tu dalam perbahasan ilmu akidah, agama ini dibagi pada dua. Yang pertamanya dipanggil Adyanus Samawiyah, iaitu agama-agama langit, Yahudi, Kristian dan juga Islam. Dan yang keduanya adalah agama-agama ciptaan manusia. Islam tolak semua agama sebab agama-agama itu tidak betul. Walaupun pada satu sudut Kristian dan Yahudi ada juga beberapa persamaan dengan kita. Saya yakin tuan-tuan telah melalui tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kristian dia ada rububiyah dia. Yahudi confirm ada rububiyah dia. Kedua-duanya mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam, as a creator dan sebagainya. Tapi tetap juga Islam tolak kedua-dua agama ini sebab dia tidak ada tauhid al-uluhiyah. Dan kemudian kita lihat bagaimana agama-agama lain ini. Sebab tu bila kita kaji al-wala' wal-bara' ni tuan-tuan, dia menimbulkan apa? Menimbulkan suatu kesedaran bahawa kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita dilahirkan sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang Islam. Apabila kita kaji al-wala' wal-bara', berlaku
pemisahan di antara Islam dan kufur, dan tidak ada tolak ansur dalam persoalan kekufuran. Kenapa? Sebab terlalu banyak kesesatan yang berlaku di dalam agama-agama lain. Kita ambil contoh Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran apabila turunnya ayat terakhir, maka tidak adalah Quran yang kedua. Yang timbul masalah hanya cuma masalah Rasam Osmaniyah dan sebagainya. Tapi itulah Quran yang telah diturunkan. Dan sampailah sekarang, berbanding dengan contohnya Bible, masih lagi ada Bible yang terbaru. Pada tahun 2002, ada seorang Arab Badui Mesir, pengembala kambing yang mengembala kambing sampai ke pedalaman padang pasir Mesir, masuk dalam satu gua. Kalau tuan-tuan tengok dalam National Geographic, terjumpa satu Bible yang terbaru. Ada Bible terbaru pula ni. Kita tak ada Quran terbaru. Itulah Quran yang dikatakan bahawa yang ditulis oleh Judas. Judas di dalam Bible, dalam New Testament, yang ditulis oleh empat yang masyhur tu, Luke, Matthew, John Travolta ke John Master ke John apa tu lah, lebih kurang gitulah, mengatakan bahawa Judas ni munafik. Tapi dalam Bible, Gospel of Judas ni seolah-olah hanya macam Sayyidina Abu Bakar pula, dengan Nabi Muhammad. Seolahnya Judas ni dengan Jesus merupakan kawan baik. Satu konflik, sehingga kan Gospel ini dicetak semula, bukan dicetak semula, ditashehkan balik, bahasa kita lah, bahasa Kristian apa diguna tak tahulah, ditengok balik dan sebagainya, dan dapat dibuktikan bahawa Gospel itu memang ditulis pada kurun yang ketiga Masihi. Ditulis pada kurun yang ketiga Masihi. Maknanya lepas 300 tahun Jesus has been crucified, kalau ikut akidah orang-orang Kristian. Masih lagi berlaku perkembangan dalam persoalan asas. Dalam Islam, perkembangan berlaku masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah, masalah persoalan-persoalan baru yang keluar, ataupun nak tarjih. Itu yang masih berlaku. Adapun yang asas tak berlaku dah. Itu memang kekal begitu. Kita fatwa-fatwa masalah pemindahan organ, alkohol, najis tak najis, itu derma darah, kan, sesuatu yang tak berlaku di zaman Nabi, maka ulama-ulama terpaksa mengeluarkan fatwa. Insurans, kan. Tapi kalau tuan-tuan baca fatwa ulama Saudi, berat. Dia tak setuju semua insurans. Berat. Kita tak setuju insurans yang haram. Dia tak ada. Dia kata tak ada insurans yang halal. Kacau. Aku biru juga tu. Tak ada insurans yang halal. Dia kata semua insurans penipu. Semua insurans ada gharar. Semuanya ada risiko. Sebab tu di Saudi tak ada insurans, tuan. Tuan-tuan bawa kereta, kalau aksiden tanggung sendiri. Kalau setakat langgar kena bumper RM200 tak apalah. Kalau kena yang RM20,000, kalau fatwa ulama-ulama Saudi, dia tak setuju. Saya nak kaitkan, iaitu dia perkara baru, insurans. Jadi ulama-ulama perlu mengeluarkan fatwa-fatwa dia. Tapi persoalan Quran tak ada fatwa dah. Itulah dia. Itulah Quran. Tapi dalam agama Kristian masih berlaku perkembangan, perkembangan terkini, yang akhirnya seolah-olahnya Gospel of Judas ini merupakan gospel yang kelima, selepas 4 tadi. Jadi bagaimana? Dengan suatu, sebab tu orang kita dia tak pegang pada prinsip. Sebab tu kadang-kadang kita lihat seolah-olahnya kita pun nak jadi macam Kristian juga. Kita pergilah ke mana? Kalau kita berpegang kepada disiplin ilmu Quran dan Sunnah, pergilah ke mana kita tak akan sesat. Oleh kerana Kristian dia tak ada disiplin itu. Contohnya yang terbaik, tuan-tuan, di antara disiplin ilmu dalam Islam, apabila hadis itu bercanggah dengan Quran, automatik hadis tu maudhu', palsu. Automatik hadis bercanggah dengan Quran, very clear nampak palsu. Dia tak boleh bercanggah. Melainkan ada ruang untuk merge, ada ruang untuk ditakribkan. Kalau tak ada, awal-awal lagi kita kata palsu, sebelum ditengok pada rawi pun dia kata palsu. Jadi dalam agama lain tak ada. Jadi kita gunalah itu sebagai kaedah. Tapi oleh kerana orang kita dia tak guna itu sebagai panduan hidup dia, itu yang dia boleh buat apa yang dia nak buat. Di atas dasar asalkan ada hadis di depan dia, qala Rasul, dia tak check lah.
Ya. Sebab tu tahun 80-an ada yang boleh ramal tahun 87 akan berlaku kiamat. Ya. Ada satu jemaah Islam, ya, dia meramalkan tahun 87 akan berlaku kiamat. Akhirnya dunia tak kiamat, dia kiamat. Ya. Problem. Sebab apa? Dia berpegang pada hadis yang umur dunia 7,000 tahun. Ya. Kemudian kalau tuan-tuan terima internet sebelum bulan Ramadan tahun lepas, ya, mangkuk ayun mana atau pergi tulis akan ada suara yang kuat, ya, di langit pada bulan Ramadan. Raja Saudi akan mati pada bulan Julai kot, tapi mati Ogos. Jadi jin ifrit dia bagi silap maklumat kot. Ya. Jadi hampir-hampir tepat lah. Raja Saudi akan mati pada bulan Julai gitulah lebih kurang. Tapi yang saya ingat dia miss 1 bulan. Kemudian selepas Ramadan Imam Mahdi akan turun ke apa atau macam-macam, ya. Jadi orang kita yang jadi masalahnya, ada yang usaha fotostat tampal kat surau-surau. Ya. Dia usaha fotostat ini tambah kat surau-surau. Patut tanyalah juga, kalau kita tak pandai kan, tanyalah ustaz-ustaz. Ustaz pun tak faham, itu yang payah tu. Ustaz kata aku rasa betul ni, anak rasa okey ni, itu yang payah tu. Ya. Jadi tengok, balik-balik kepada nas, balik-balik kepada Quran, balik-balik kepada hadis, ya. Samalah juga, ya, dengan amalan-amalan lain, ya. Oleh kerana dia tidak berpegang kepada disiplin ilmu yang asal, maka itu yang berlaku. Kalau dia pegang pada disiplin ilmu yang asal, pergilah ke mana pun, orang ceritalah apa pun, ya. Baru ni orang SMS kat saya, boleh ke seorang itu merupakan orang sufi, ya, yang boleh nampak siksa kubur, ya, yang boleh nampak siksa kubur. Kalaulah saya nak jawab, ya, dengan ilmu sufi sendirilah, ya, sebab saya belajar pondok dulu tuan-tuan, ya, kitab hikam belajar, minhajul ini belajar, semua belajar, martabat 7 pun belajar, yang kena haram tu pun belajar juga. Ya. Padahal dalam ilmu sufi pun tak kata macam tu. Ilmu sufi yang mu'tadil lah, ilmu sufi yang apa, yang kita boleh tengok, yang kita boleh, yang bukan yang ghulatus sufiyin, ya, bukan yang Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim, ghulatus sufiyin, pokok sufi yang melampau. Hatta dalam kitab hikam sendiri kata apa, iaitu kalaulah engkau diberi oleh Allah, engkau boleh terbang ke udara, gitu lebih kurang kata-kata Ibnu Athaillah, ya, dan kau boleh melihat siksa kubur dan sebagainya, maka ingatlah itu adalah merupakan untuk diri engkau sendiri, ya, untuk diri engkau sendiri. Ini saya nak jawab atas platform tasawuf, ya, bukan platform Quran dan Sunnah, platform tasawuf dulu, ya. Itulah untuk diri engkau sendiri. Dia yang problemnya orang kita, dia dakwa dia sufi, ya, tapi dia cuma Pak Haji Sufi tepi rumah kita, itu yang payah tu, ya. Dia tak belajar, ya. Kalau dia sufi betul, okey, tak apalah, kau belajarlah kita Ihya Ulumuddin, kau belajarlah Minhajul Abidin, ya, Durrun Nafis, ya, Durrun Nafis untuk kau tonton belajar sampai tak faham, ya, belajar sampai tak faham. Sebab saya belajar, saya pun tak faham, tu yang bayar. Sampai sekarang tak faham, ya. Kita tipis je, ya, martabat 7 sebagainya, okey, kau peganglah kitab tu. Kitab tu boleh tak pegang pun, ya. Jadi dia sufi syok sendiri, ya. Jadi itulah yang berlaku, ya. Sebab apa saya kemukakan perkara ni? Sebabnya ialah bukan sekadar al-barra, kita melepaskan diri daripada kekufuran itu maksudnya kufur saja, tidak, tapi termasuklah juga, ia kata Syekh Abu Salih Al-Utsaimin, iaitu kita tidak redha dengan apa juga kefasikan, ya. Jadi al-barra ini bukan saja yang berkaitan dengan kufur yang kafir, ya, tapi termasuklah juga dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang Islam yang merupakan, ya, merupakan perkara yang fasik, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya, walakinnallaha habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikum al-kufr wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan Allah itu, ya, suka bagi kamu itu iman, dan dihiasi dalam hati kamu keimanan itu, dan Allah benci kamu dengan kekufuran. Allah benci berlaku ke atas kamu itu kekufuran dan kefasikan, wal asyan, dan juga perkara-perkara maksiat. Jadi al-barra, ya, bukan saja yang berkaitan dengan kufur yang kafir, ya, bukan yang itu saja, tapi termasuklah juga, ya, perkara fasik, ya, asyan, ya, yang juga adalah merupakan suatu yang, ya, termasuk, ya, di dalam perkara yang diperjuangkan oleh, ya, golongan Islam liberal, ya, perkara-perkara maksiat, ya, seolah-olahnya kita kena redha sebab itu hak asasi manusia, kan, ya, isu arak, ya,
isu aurat. Tapi payah tuan-tuan bukan senang. Sebab tu saya ada peluang ceramah dengan guru-guru agama, ustaz-ustaz ni. Saya kata bahawa kena simpan duit beli kitab lah. Dia beli wajar boleh, beli kitab tak boleh, sakit hati tu. Kadang-kadang setengahnya kitab azkar pun tak ada. Kitab azkar bukannya mahal mana pun, 50-60 ringgit yang terjemahan lah. Tak payahlah yang bahasa Arab, kau tak pandai bahasa Arab. Sebab apa? Nak berdepan dengan golongan yang meredai dengan kufuran ni, siapa saf pertama? Guru agama lah. Ostad lah. Orang Perak panggil ostad. Bukan ostrich lain. Ostrich lain. Ustaz lah. Tapi macam mana nak berdepan? Al-fiqhul manhaji pun tak ada. Tuan-tuan pun ada fiqh manhaji. Setengah dia pun tak ada fiqh manhaji. Apabila kita syurkan beli fiqh manhaji, ni kita apa ustaz? tak apa juga. Nasib dia tak tanya majalah apa ni. Jadi macam mana? Macam mana kita nak berdepan? Sebab apa? Apabila isu, bukan masalah banyak, isu aurat cukup tuan-tuan. Isu aurat, membuka aurat. Apabila Astora dan juga sisters Islam menggunakan hujahnya dalam surat khabar, di-refer kepada anak asal Banna dan sebagainya, letih juga. Ada di kalangan ustaz sendiri setuju, ada dengan ustazah sendiri setuju. Betul juga pasal orang berak kan. Betul juga, dalam Quran mana ada perkataan tudung dalam Quran. Tu saya jawab balik, memanglah nak cari dalam perkataan tudung dalam Quran, memang tak ada. Ada tuan-tuan baca Quran jumpa yudnina alaihinna min tudunga, memang ada. Memang tak ada. Tu lebih bingung. Jadi kita lihat letih. Sebab tu orang awam dia bergantung pada tok guru lah, kan? Apabila tok guru kata betul, dia betul. Sebab dia nak baca Quran, dia tak boleh bahasa Arab, dia nak kaji, dia tak tahu. Jadi ini cabaran yang kita lihat dalam masalah al-bara' wal al-wala wal bara' ni. Ini kadang-kadang cabaran sampingan yang kita hadapi. Dia problemnya kita lihat. Golongan ini kadang-kadang dia mengambil kaul-kaul yang syaz. Dia menggunakan dalil pandangan-pandangan ulama yang pelik-pelik. Itu yang dikemukakan. Macam mana nak confirm kaul tu kalau kita tak ada kitab? Contohnya kalau tuan-tuan baca dalam majalah Al-Islam, apabila seseorang itu bertanya tentang apa hukum saya adalah seorang olahragawan, pelari ke apa gitulah, boleh tak saya pakai seluar pendek? Tok Syekh kita jawab apa dalam majalah Al-Islam? Fadilatul Syekh dia jawab apa? Dia jawab kata saudara harus memakai seluar pendek, kerana aurat lelaki adalah antara kubul dan dubur saja. Berdasarkan itu yang seronok tu. Dalam kitab sekian. Macam mana nak confirm tu? Sedangkan kita pun tak ada kitab tu. Kubul dan dubur saja. Oleh kerana itu saudara boleh pakai seluar pendek. Kalau dia ada depan saya nak suruh dia buat dulu. Suruh dia lari 100 meter, tutup kubul dan dubur je. Barulah praktikal kan. Baru dia boleh keluarkan hukum kata adalah aurat lelaki itu adalah kubur dan dubur. Tapi tak harus pakai seluar pendek, sebab aurat lelaki kubur dan dubur. Patut taklah saudara harus tak pakai seluar pendek pun, tutup kubur dan dubur saja, dan saudara larilah 400 meter, sudah pasti saudara menang, sebab orang lain semua tak jadi lari, tengok saudara aja. Dia guna kaul. Contohnya lah, tesis saya tahun 4, saya buat tesis ahkamun nazar, hukum melihat. Hukum melihat macam-macam lah, semua jenis melihat, termasuklah melihat ketika nak masuk Minang. Ada kaul dalam mazhab Hanafi, itu Astora tak tahu tu. Kalau dia tahu tu, minggu depan keluar surat khabar. Harus apabila masuk Minang, pihak lelaki memohon supaya melihat seluruh badan perempuan itu. Adalah satu kaul, yang orang lain tak setuju, tapi adalah dia seorang pandangan macam tu. Jadi yang selalunya golongan ini dia akan ambil yang tak popular tu, dia jadi popular. Itu kerja dia. Yang tak popular tu maka dikeluarkan menjadi satu perkara yang popular. Soalannya itu yang betul. Jadi kalaulah kita lihat, sebab saya sebut tadi bahawa berhadapan dengan golongan seperti ini, kalau tak cukup senjata, susah. Sebab itulah muzakarah ulama baru di Perak. Apa saya kata? Saya sebut
saya kata bahawa pertamanya yang nak berdepan dengan isu ni adalah ustaz, sebab ni bukan isu ekonomi, bukan isu jenayah sebagainya. Tapi masalahnya kita perpustakaan pun tak ada, ya, tak ada, library tak ada. Buat malu kat Hafiz Firdaus ya, ke Firdaus Hafiz ke Hafiz Firdaus ya, buat malu pilot ya. Tengok rumah ada library macam mana library dia. Kalau kita, maksud saya di sini ialah sepatutnya bagi setiap center, bagi setiap daerah itu, sepatutnya setiap negeri lah, dia ada perpustakaan yang lengkap. Apa sangat ya kita minta kerajaan negeri RM100,000 beli kitab, ya, roboh kitab dengan ustaz, mati ustaz dengan kitab. Sudah ya, ni rojokan pun tak ada, marajat tak ada. Habis tu cakap degahan, tak boleh, cannot go, kata orang putih, tak boleh pergi ya. Macam nak berdepan? Sebab apa? Senjata tak ada, tak cukup ya. Sebab golongan ini dia akan guna apa ni, sandaran-sandaran dia. Dan kalau tuan-tuan lihat tulisan-tulisan mereka ya, dia rujuk kitab Arab padahal kita tahu dia sepatah Arab pun tak tahu. Kitab Al-Bada'i was Sana'i, terkejut kita tengok, ini ustaz pun tak faham ni. Ustaz pun tak tahu Al-Bada'i was Sana'i ya. Al-Mughni li Ibni Qudamah, woi hebat ni ya. Kita tak. Jadi macam mana dia rujuk? Dia buat kerja lah. Cerita dia tipu tak tipu tu cerita lain. Ceritanya dia rujuk, dia rujuk lah siapa, George Bush ke tak ada lah. Tapi dia ada sandaran ya. Jadi sebab itu dalam cabaran al-wala wal barra ya, terutama sekali al-barra ya, berhadapan dengan kekufuran ini ya, terlalu banyak perkara-perkara sampingan yang terpaksa kita hadapi ya. Termasuklah perkara-perkara bukan sekadar yang membawa kepada kekufuran tapi perkara maksiat ya. Perkara-perkara maksiat juga Islam meletakkan kita supaya ada pendirian. Bagaimana kita nak berdepan? Bagaimana pendirian kita ya terhadap semua ini? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Mumtahanah ini juga ya, dalam ayat yang mana yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelonggaran ya, memberi kelonggaran bahawa ada ya, ada kelonggaran hubungan antara kita dan mereka yang bukan Islam ya, selagi mana mereka itu tidak ya menzahirkan permusuhan ya, iaitu firman Allah SWT, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ya. Allah tidak melarang kamu daripada berhubung ya dengan mereka selagi mana mereka itu tidak ya menyerang kamu atau bermusuh kamu dalam urusan agama ya. Jadi dalam dinding yang kita letakkan ya, antara kita dengan kufur itu ada, tapi tetaplah juga ada ya perkara-perkara yang kita boleh bertolak ansur ya dalam sistem muamalah Islam ya. Nabi berurusan dengan Yahudi ya. Nabi berurusan dengan orang yang bukan Islam dalam muamalah, dalam bisnes ya, dan sebagainya. Jadi saya sebut lagi sekali bahawa ya, toleransi ataupun tolak ansur dalam Islam bukan dalam semua hal ya. Ada juga pula yang terlampau syadid ya, dalam terlampau syadid ya, sampai al-barra itu dibawa sampai persoalan adat-adat kebiasaan pun digunakan sebagai al-barra ya. Sebab tu ada pandangan-pandangan mengatakan bahawa bercakap orang putih tak boleh ya, haram berbahasa Inggeris sebab ini adalah lughatul kuffar ya. Ni saya kena di Madinah tuan-tuan seorang pelajar Sudan adalah seorang pelajar Palestin tu nak belajar bahasa Inggeris. Dia tahu saya boleh sikit-sikit, jadi dia komunikasi dengan saya bahasa Inggeris. Lalu seorang student Sudan, isyhada, dia kata hadza lughatul kuffar, ni bahasa orang kafir. Terkejut beruk saya, sampai tak dia beruk dah ya. Tapi okeylah, dia berkali dia Arab dengan Arab, okeylah kita baik-baik kat dia, kita nak cakap Arab tak kerti dah ya, berkali dengan Arab Palestin tu ya. Ni syadid ya. Di Malaysia pun ada juga makan dengan chopstick haram kan ya. Satu ketika dulu, sekarang tak apa ada lah ya. Satu ketika dulu pakai seluar pun haram tuan. Pada satu ketika dulu saya dah hampir nak lempak semua seluar dah. Alah ni pakai balik ya. Pakai seluar pun haram ya. Naik Giant pergi Carrefour pun pakai kain ya, sebab pakai seluar haram ya. Al-Barra lah juga tu, dia menggunakan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadis riwayat Imam Ahmad ya.
Sebab tu Qardawi menjelaskan hadis itu begitu baik dalam kitab As-Sahwatul Islamiyah, ya, kebangkitan Islam baina tatarruf wal di antara di antara kesederhanaan dan pelampau batas, ya. Persoalan adat, ya, adat-adat yang ada di dalam bangsa, bukan agama, bangsa, ya. Sebab tu saya tanya, kalau gitu kita pakai kemeja pun tak boleh, ya, kemeja yang kita pakai. Kalau nak letakkan pakai seluar tak boleh, pakai kemeja pun tak boleh. Adakah Nabi pakai kemeja? Ya. Dia kata kalau kita seluar, ada yang kata pula seluar, ada yang ringan pula, dia kata seluar boleh sebab Nabi pakai seluar. Betul, Nabi pakai seluar, tapi Nabi tak pakai John Master, ya. Nabi tak pakai seluar Orlando, ya. Nabi tak pakai seluar bentuk kita. Nabi setakat riwayat para ulama mengatakan seolahnya bentuk macam seluar Pakistan, ya. Jadi kita lihat bahawa ada yang terlampau syadid. Makan dengan chopstick tak boleh, ya. Kalau makan jadi Cina. Jadi Cina apa? Kalau mamak jugalah, takkan jadi Cina, dengan susah hati, ya. Kalau Jawa Penang tu Jawa jugalah, ya. Dia takkan jadi Cina. Apa masalah jadi Cina, ya. Okeylah, kalau dia kata haram, apa tu tuan-tuan nak makan bihun sup dia mana? Ya, angkat mangkuk tuang hirup, ya. Dah makan chopstick tak boleh. Dan orang Cina di negeri Cina macam mana pula? Ya. Orang Cina di negeri Cina yang lebih dahulu Islam daripada kita, ya. Jadi ada yang terlalu syadid, ya, dan menggunakan hadis itu, padahal Qardawi mengatakan bahawa, ya, hadis itu rujuk kepada amalan-amalan yang ada kaitan dengan agama, ya. Ada juga yang agak pertengahan, nak kata adat pun tak, nak kata agama pun mungkin, ya. Sambutan birthday, ya. Ya. Kalau dah letak lilian kek dan sebagainya, ya, kita khuatiri dia ada kaitan dengan agama, ya. Lepas tu saya kata bahawa tak apalah, mungkin ada orang argue tak ada apa, Ustaz, ni cuma adat je. Adat pun tak payah buat lah, ya. Sebab dia ada unsur-unsur kita lihat di situ yang bukan daripada Islam, ya. Do happy birthday to you, apa dapatnya? Ya, kan pengurusi surau tak datang. Pengurusi surau tak ada. Tapi dia tengok game apa kan, ya. Tapi tahun ni nampak okey jugalah. Dulu tahun 2002, kalau tak silap saya quarter final ke apa, tapi pasukan yang hebat lah, rasanya siapa, Jerman dengan England ke apa ke, ya, cerah surau, ya, dengan pengurusi pun tak ada. Al-Barra, mereka itu siapa, ya, orang kita sampai dia minat dengan Manchester United tu, ya, sampai dia tampal, dia jadi ta'assub, dia sayang dengan Manchester United, ya. Dan kadang-kadang, ya, yang bawa tu kesian kancil, kereta kancil, ya, kereta anak dia yang bawa Mak Haji belakang Manchester United. Kita tengok, Mak Haji ni minat bola kan? Dia pun peminat David Beckham juga, kan? Rupanya kereta cucu dia bawa, kan? Al-Barra, saya setuju, dengan pandangan ulama Saudi, terlalu ta'assub. Kalau kita minat, ya, atas dasar kita minat bola, kita main bola untuk riadah, kita terima. Tapi sampai satu tahap, iaitu, ya, ada mawaddah, tu dia, ya, ada rasa kasih, ya, dengan mereka, ya. Sehingga kan tuan-tuan tahu tak, tahun 2001 lebih kurang tu, saya jadi hakim syarahan peringkat daerah sekolah, ya. Pengurusi announce Johan Syarahan, ya, Johan Syarahan agama, ya, jatuh kepada Muhammad Rafiq Maradona. Terkejut semua orang. Johan Muhammad Rafiq Maradona. Kita tengok ikut American Latin keluar, tengok Jawa Perak keluar. Kau problem betul lah, ya. Itu bapak dia cukup minat dengan Maradona tu. Ni mungkin tak lama lagi kita akan jumpa lah Ahmad Ronaldinho ke, apa ke, Nor Ronaldo ke, kita, ya. Al-Barra, ya. Itu kufar, haulai minal kufar, sampai rasa cinta, rasa kasih, ya, meletakkan nama anak begitu. Ini juga satu bentuk Al-Barra, ya, yang perlu kita lihat, ya. Tak boleh sampai satu tahap, ya, kasih. Juga kita lihat, ya, ada yang minat dengan Itali, minat dan sebagainya, ya. Jadi unsur-unsur cinta kepada kekufuran itu telah ada, ya. Walaupun memanglah dia tidaklah kata orang nak menjadi kafir, tidak, tetapi unsur-unsur itu yang disanggah, ya, oleh para ulama, sebab dia merupakan bibit-bibit yang boleh membawa kepada kekufuran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir saya sebut sejam, ya. Saya Sudin dia minta uzur, datang tak dapat hadir, demam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab
illa billati hiya ahsan, ya. Janganlah engkau berjidal dengan orang-orang ahli kitab itu illa billati hiya ahsan, melainkan dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Illa allazina zalamu minhum, melainkan mereka yang menzalimi kamu, ya. Ini juga dalil, ya, ada toleransi di dalam Islam, ya. Iaitu Allah kata, ya, jangan kamu berbincang dengan orang-orang ahli kitab itu melainkan dengan sesuatu yang lebih baik. Maknanya ada hubungan, ya, kita dan orang-orang ahli kitab. Dan kata para ulama tafsir, ya, bukan saja ahli kitab, juga, ya, orang-orang kafir yang lain, ya, ada hubungan, ya, tapi tetap juga ada batasan, ya. Dan bagaimana dengan al-wala? Tadi al-barra, jadi bagaimana dengan al-wala, ya? Al-wala iaitu kecintaan, ya, kecintaan mahabbah, ya, Allah dan Rasul, ya, dan juga para mukminin. Itu al-wala. Okey, barak kita dah selesai dah, ya. Sekarang kita pergi pada al-wala, hubungan, ya, kita dan bersama dengan orang-orang yang beriman. Sehingga kan, ya, Syekh Abdul Salih Al-Utsaimin mengatakan bahawa malangnya ada orang Islam, dia mewujudkan permusuhan, ya, dengan sesama mukmin yang fasik itu lebih daripada orang kafir. Ini satu kesilapan yang besar. Maksudnya apa? Ialah kita, tanggapan kita, hubungan kita dengan orang mukmin yang fasik, dia mukmin fasik, teruk daripada dengan yang kafir. Ya, dengan yang kafir kita boleh berbaik, kita boleh hubungan baik dan sebagainya, tapi kita tidak baik dengan orang-orang mukmin yang fasik, ya. Padahal, ya, yang kafir itu lebih teruk daripada mukmin, walaupun mukmin itu adalah mukmin yang fasik, ya. Dia tetap juga dua-dua, ya, yang ini fasik, yang ini kafir, ya. Yang kafir lebih berat daripada yang fasik, ya. Dan bagaimana kita lihat, ya, hubungan, ya, sesama muslim, sama Islam dalam masalah al-wala, ya, mahabbah, kasih sayang sama Islam, ya. Masih lagi banyak yang perlu diperbaiki, ya. Tak payah banyaklah, saya ambil satu masalah yang kita sedang hadapi di mana pun, ya. Masalah kita nak kembalikan balik masyarakat, ya, kepada amalan yang betul, ya. Amalan yang betul. Bukan kita tak bincang masalah tarjih lagi macam Dr. Asir tu buat. Nak balik pada amalan yang betul. Ya, tinggal amalan yang tak betul pun kita menghadapi banyak masalah. Ya. Kenapa saya tengok ialah dia masalah hati. Ya. Masalah hati bermasalah. Ya. Contohnya, ya, kita lihat bahawa kalau di Ipoh, samalah di mana-mana kita mengatakan bahawa contohnya kalau tu taklah besar sangat, ya, tapi kita nak perbetulkan, ya, amalan baca Yasin malam Jumaat, ya. Kita tidak attack terlalu keras, ya. Kita cuma kata bahawa jangan duk baca Yasin saja, bacalah surah-surah lain, ya. Di peringkat awal kita sebut baca surah Kahfi, itu hadis sahih dan sebagainya. Okey, apa yang dinakalkan, ya? Haram baca Yasin. Ustaz tu kata haram baca Yasin. Haram baca Yasin. Haram baca Yasin, kafir, murtad, dah haram baca Yasin, ya. Saya sebut dalam ceramah kadang masalah Isra' dan Mi'raj, ada beberapa cerita yang tidak sahih, ya, yang tidak sahih, dan yang cakap tak sahih pun bukan kita pun, para ulama. Ibnu Katsir pun sebut, Imam Suyuti dalam mazhab Syafi'i, Suyuti alim kabir fil mazhab Syafi'i pun kata, ya, ada hadis-hadis mungkar dalam masalah Isra' dan Mi'raj. Ada yang nakal, dia kata apa? Ustaz tu kata Isra' Mi'raj tu khurafat. Pula dah, kita lihat bagaimana mahabbah, ya, tidak adil dalam menakalkan berita sehingga mewujudkan permusuhan, ya. Dia dah letak, dia masalahnya tuan-tuan, orang kita, dia dah letak dah satu cok mohor tu masalah tu, ya. Cok mohor tu dah letak, maka apa yang kita bercakap pun, ya, asal nampak dia bercanggah sikit, maka dia attack, ya. Dan kalau tidak setuju dalam masalah khilafiyah, kita tak ada masalah, ya. Contohnya lah, ya, kita mengatakan bahawa dia beza. Kita kata bahawa talqin itu hadisnya dhaif. Samalah mana-mana pun kita sebut begitu. Hadisnya dhaif, ya. Ni peringkat awal kita sebut begitu, ya. Hadisnya dhaif. Dan kita masih lagi raih, okey, khilafiyah. You nak buat, you buat. Tak nak buat. Contoh begitu. Dia khilafiyah ni, khilafiyah mesti kena ikut dia. Itu masalah, ya. Betul Syekh khilafiyah, tapi entah tak buat. Memanglah benda khilafiyah. Benda khilafiyah apalah, entah nak buat entah buat, anak tak nak buat, tak bolehlah khilafiyah, entah kena ikut anak. Itu nak baling botol mineral lah. Kecoh lah, ya. Dia tidak ada rasa satu perasaan tolak ansur, tapi satu sudut dia kata khilafiyah, ya. Benda tu khilafiyah, betul khilafiyah. Khilafiyah kena ikut dia, ya.
Jadi kenapa berlaku begitu? Saya nampak persoalan al-wala, ya. Dia tak macam saya tengok dalam persoalan-persoalan fiqhiyah gini. Yang Arab cukup. Saya rasa kalau Saudi lah, saya tak tahu Arab negara lain. Tapi Saudi saya rasa masyarakat umum dia lebih baik. Ya. Saya pasal jadi imam beberapa kali di pasal di sana. Kadang terlupa, ya, baca bismillah kuat. Ya, terbaca bismillah kuat, ya. Biasa gitu. Baru teringat, ya, aku ni kat Saudi ni, rakaat kedua baca bismillah perlahan pula. Tak ada seorang Arab keluar, ya Syekh hantar sesat ke apa, tak ada. Tak ada problem kau nak baca bismillah, kau tak baca bismillah ke, kan? Pakai kain, pakai kasut stocking tak pakai ke? Tak. Ya, dia lebih terbuka, ya. Tapi orang kita dia apa ni? Dia letak kadang-kadang dalam persoalan ini seolahnya orang yang bercanggah dengan dia itu seolah satu musuh. Ya. Musuh dia, ya. Itu yang katalah kalau kita sebut tadi bahawa ada yang menganggap orang beriman yang fasik itu lebih teruk daripada orang kafir. Yang ni lebih teruk. Orang yang bercanggah dengan dia, yang tak selari dengan dia, dan dia akur itu adalah betul juga, itu adalah musuh dia. Jadi akhirnya apa berlaku? Siang dan malam tak ada kerja lain, ya. Siang dan malam dia bukan nak attack George Bush, dia bukan nak attack perkara yang sepatutnya menjadi dasar umat Islam patut berdepan dengan isu itu, dia dah attack kita, ya. Dan masalah kalau tak setuju, ya, dalam masalah kata orang ada hujah, ya, okeylah, ya. Tapi masalahnya tak ada hujah. Kita kesian tuan-tuan. Contohnya seorang guru perempuan datang jumpa saya. Saya pun tak banyak buat kajian, tapi bila orang tanya tu kita lah buat kajian. Dia bawa buku 75 amalan-amalan sunat. Ya, buku 75 amalan-amalan sunat. Jadi kita, ustaz, buku ni okey ke? Saya pun tak pernah tengok, itulah hari pertama tengok. Flip tengok. Ada banyaklah amalan-amalan sunat. 75 solat-solat sunat, 75 solat-solat sunat. Jadi bila saya tengok, go through, ada banyak semayang-semayang yang pelik-pelik dalam tu. Kalau dalam Ihya dia panggil solatul usbu'iyah, kan? Ya, semayang hari. Ya, semayang sunat Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Saya tengok ni mana mai. Saya kata, apa cikgu, bagi saya tangguh dulu, saya cek tengok. Cek jumpa. Ya. Jadi hadis-hadis tu maudhu', ya, hadis-hadis berkaitan dengan semayang-semayang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 12 rakaat, 8 rakaat. Hadis-hadis ni maudhu', palsu, ya, yang ditakid oleh Al-Iraqi dalam Ihya. Jadi kita tahu bahawa makji ni banyak ada kitab tu, ya. Jadi kita kesian dia akan beramal dengan sesuatu yang tak betul. Jadi kita bagi tahu, ya, kita bagi tahu bahawa yang ini sekian. Ya, mana rujukannya Ihya, ya. Dalam kitab Ihya ni jaga-jaga tuan-tuan, ada hadis palsu sebagainya. Bulan depan bunyi, ya, bulan depan. Baru 2 hari berani kata Imam Ghazali tak betul. Ya Allah. Ya. Tak apa lagi. Ada yang kata berani kata hadis Nabi dhaif. Macam mana nak hadis? Itu mustalah hadis. Berani kata mana nak hadis Nabi itu jadi dhaif. Oh, lagi hebat. Itu nampak benar lah. Masa ustaz dia mengajar mustalah hadis, dia lari keluar kelas. Ya. Jadi problem tuan-tuan, ya. Padahal telefon dah, kan? Ya, telefon, ya, tanya. Jadi al-wala tu tak ada. Ya, tanya, ya Syekh, entah kata dalam Ihya ni, Syekh ni kitab muktabar ni. Ya, ana mengaji dulu dalam Ihya ni ketika Imam Ghazali tulis cahaya turun. Oh, ya, macam mana yang boleh ada hadis palsu? Tak apalah, tanya, kita jawablah. Ini tak, ya. Habis tu jawab pun, ya Allah, ya. Berani kata hadis tu dhaif. Hadis Nabi, mana boleh hadis Nabi boleh jadi dhaif? Ya Allah. Saya rasa George Bush kalau dengar pun gelak. George Bush kata, aku pun tahu hadis ni ada macam-macam martabat, dia tak tahu, ya. Jadi al-wala, ya, tidak dia letakkan permusuhan, padahal perkara itu bukan masalah. Basic 4 senawi pun belajar, ya, mustalah hadis, ya. Tak payahlah masuk ke universiti, kan, ya. Ibnu Qayyim ada mustalah hadis lah, ya. Ya. Jadi macam mana yang dah ada ijazah, ya, dalam agama boleh berlaku begitu, ya. Saya nampak al-wala, kecintaan itu, sama dengan orang beriman itu dia kurang, jadi akhirnya dia letakkan permusuhan, ya. Baik, saya rasa cukuplah sekarang itu, ya, 1 jam, ya, moga dapat manfaat bersama. Apa saya nak rumuskan di sini ialah Islam, al-wara, kecintaan kita dengan Allah dan Rasul, ya, dan amalan-amalan sama orang-orang beriman, kecintaan kita. Banyakkan tolak ansur, kalau nak bincang tu panjang lagi tu, ya, masalah salam, sebab itu kita ada salam, ya, sesama orang beriman dan sebagainya. Al-barra, iaitu dinding antara kita dan kufur, ya. Tidak dibenarkan untuk kita redha dengan mana-mana bentuk kekufuran,
ya, kita tidak dibenarkan untuk redha dengan mana-mana bentuk kekufuran, dan ini merupakan cabaran terbaru kita pada hari ini, ya. Apabila ada gerakan NGO dan sebagainya yang cuba, ya, nak meletakkan bahawa agama lain pun sama, ya, dengan agama, mana-mana agama pun sama, ya, ada betulnya dan ada tak betul, contohnya lah, ya, semua agama menuju ke syurga. Kita tetap mengatakan dalam tidak meredai agama lain, tetapi tetap juga di sana ada toleransi, ada perkara-perkara yang boleh kita bertolak ansur, ya, yang tapi dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak, tidak dalam semua hal, ya. Dalam persoalan-persoalan adat, ya, pakaian, cara makan, ya, dan sebagainya, ya, ataupun dalam persoalan-persoalan teknologi terbaru, ya, memang banyak kita ambil daripada barat, ya. Ini suatu yang umat Islam agak terkebelakang, maka semua itu, ya, ulama-ulama sepakat merupakan suatu yang tidak, ya, bercanggah dengan Islam, dan Islam tidak pernah melarang, ya, untuk kita mengambil apa-apa manfaat daripada barat selagi mana ia merupakan sesuatu yang mendatangkan masalah untuk ummah, ya. Jadi cukup sekadar itu, mohon manfaat, ya, dan saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan ataupun tidak kelancaran di dalam menyampaikan tajuk ini yang sebenarnya agak besar, ya. Saya serah balik pada pengurusi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengkafirkan para sahabat sahaja, sedangkan orang-orang yang mengaku dengan bid'ah, dia tolak Rasulullah tak buat, dia pun buat. Jadi mana yang lebih berbahaya antara dua ni? Wallahu a'lam. Yang mana lebih bahaya antara Syiah dan pembuat bid'ah? Tengoklah bid'ah kategori mana yang dibuat, ya. Sebab tu Syekh Abu Bakar Al-Jazair dalam kupasan dia dalam masalah bid'ah, ya, bid'ah ada banyak kategori, ya, ada banyak kategori, ya. Ada yang pelaku bid'ah ni bid'ah yang kecil, ya, kita kata kecil lah, ya, dan ada yang besar. Jadi dia berada di mana, ya. Anda kata dia tu lebih teruk dari Syiah, mana lebih teruk dari Syiah, ya. Tapi anda kata yang kadang-kadang satu lagi meraihkan juga, sebahagian pada orang awam ni dia tak tahu, ya, dia bergantung pada dengan siapa yang dia belajar, ya. Jadi apa yang berlaku ialah dia sangka bahawa benda tu betul, ya. Dan apabila diberikan hujah, ya, hujahnya hujah yang umum, dan dia sebagai orang awam dia terima. Tak payah banyak, kita ambil selawat di antara tarawih, ya, selawat di antara tarawih. Mereka yang selawat di antara solat rakaat tarawih ini, dia berhujah dengan ayat yang umum, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang kemukakan tu ustaz, ya, ustaz, ya, dia kata ada ayat Quran, ya. Jadi Pak Haji ni dengar ada ayat Quran ni, depa kata tak ada, okay? Ya, jadi kita tengoklah kategori mana yang dia lakukan, ya. Andai kata begitu, dia sebagai orang awam, ya, jadi saya tak letaklah dia tu lebih berat dari Syiah, ya, kalau sekadar itu, ya. Sebab dia berguru cuma dalil tu silap, ya, dalil tu salah, ya. Tapi kalaulah sampai ke tahap dia tahu, ya, bahawa Nabi tak buat dan tetap juga dia nak buat, dan dia tahu kata salah, ya, dia tahu kata salah, maka yang itu beratlah, ya. Sebab memang betul Syiah dia hanya mengkufurkan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi, itu pun tak semua Syiah, ya. Yang ini soal tolak Nabi tu, ya, soalnya dia lebih pandai dari Nabi pula, mereka cipta sesuatu yang baru, ya. Dan itu pun dah seperti saya sebut, bahawa mungkin tuan-tuan pun pengalaman, ya, bahawa satu sudut pun kita kena adil, kita kena adil, iaitu kenapa dia jadi begitu, itu pun persoalan juga, kenapa dia jadi begitu, ya. Dia ada banyak faktor, ya, dia banyak faktor. Tak semua orang yang boleh fikir macam kita, itu yang kesian tu. Contohnya tuan-tuan, saya dulu ikut tarikat, ya, nak jadi wali songo, tak jadi wali songo, wali sengit jadinya, ya. Tarikat Muhammadiyah, tarikat Ahmadiyah, dua tarikat ikutnya, punya nak jadi wali, ya. Tapi alhamdulillah Allah bagi pada kita punca yang saya boleh terfikir ialah berzikir atas surau. Dan tuan-tuan tahu lah, tarikat kalau berzikir macam mana, dengan surau-surau berzikir, ya, kan, ya, berhinggut, cabut tiang,
Yang berzikir tepi pintu jatuh, berdemum, naik balik. Naik balik. Ada juga, ya. Dan berzikir macam-macam gaya, yang macam main gitar apa dah, la ilaha illallah. Hebat betul. Kata mungkin dia bekas kumpulan KRU ke apa. Jadi masuk tarikat, dia zikir macam mana dia jadi leader lah. Okey. Jadi alhamdulillah Allah bagi pada kita. Saya duduk belakang. Itu kali pertama saya ikut. Saya ikut belakang, saya tengok Nabi buat macam ni ke? Padahal tak ada siapa hasut pun. Ya. Dia terlintas dalam kepala, Nabi zikir macam ni ke? Yang tercabut kepiah, yang la ilaha illallah. Jadi apa saya buat? Nah, ni tak semua orang dapat. Saya turun tangga lepas habis zikir tu, lebih kurang setengah jam lebih, terus pergi rumah Tok Guru. Ya. Zaman tu tuan-tuan, siapa pergi rumah Tok Guru? Ya, zaman tu. Ya, Tok Guru kan macam maksum lah, kadang-kadang setengah orang buat macam tu kan. Dia anggap macam tu. Pergi, ya. Pergi, soalan saya tanya ialah, Tok Guru saya nak tanya, yang kita zikir tadi sampai hinggup kepala, sampai kepiah tercampak, yang jatuh tangga pada, Nabi buat macam tu ke? Buat soalan bodoh, memang bodoh apa? Tanya gitu. Tok Guru terdiam. Sebab saya tanya, Nabi buat, bukan saya kata boleh ke tak boleh. Saya tanya, Nabi buat ke? Dia berhentilah dekat 30 saat. Dia kata Nabi tak buat. Apa tu, kenapa kita buat? Ulama kata boleh. Okay, ulama kata boleh. Jadi saya sebagai budak yang umur 21-22 ketika itu, saya terima. Ulama kata boleh. Okey, saya terima lah. Saya pun naik balik suruh, sambung balik. La ilaha illallah. Itu ada problem. Ya, jadi kita kena adil juga tuan-tuan. Kita kena adil. Lepas tu, cuma kita ni alhamdulillah tidaklah duduk satu tempat, kita bergerak. Jumpa ustaz lain kita tanya, jumpa ustaz kita tanya. Masa tu kita mula terbuka dan kita tak ta'assub. Ya, ambil hujah ustaz ni, pergi jumpa ustaz ni, kita bincang, ambil hujah dia, kita bincang 3-4 kali, dapatlah keputusan. Ya. Jadi balik pada tadi, tengoklah bid'ah kategori mana. Ya, wallahu a'lam. Sebelum tu ada soalan dengan saya, soalan sini. Yang pertama, ustaz, apakah hukum, mungkin sebagai kajian ustaz tentang hukum melihat gambar tu. Soalan dia, apakah hukum melihat video lucah? Ya. Yang keduanya, apakah hukum kalau dia kata kalau tak boleh melihat video lucah, melihat aurat, apakah hukum kita melihat pengacara wanita dalam TV yang membaca berita ataupun yang kadang-kadang membuka rambut dia? Apa hukum kita melihat rambut wanita? Ya. Soalan. Tengok TV kena tutup mata tuan. Dengar suara. Wallahu alam. Dalam ahkamun nazar, wallah saya pun tak buat kajian lebih pada itu, ya, tarjih sebagainya, tapi sekadar yang keempat-empat mazhab, ya, melihat video lucah tu haram, ya. Sebab apa? Dalam melihat aurat, ya, aurat orang lain, ya, dia bincang pasal lelaki melihat lelaki melihat perempuan, ya, perempuan melihat lelaki, perempuan bersama perempuan, dibincang gitu, melihat ketika masuk miran dan sebagainya, ya, maka itu ada barriernya. Jadi apakah lagi melihat video lucah ataupun tak lucah pun yang buka aurat, maka wallahu alam, ya, saya tak nampak nak diharuskan. Cuma ada yang berhujah, dia kata ada ulama keluar fatwa melihat aurat orang lain melalui cermin diharuskan. Ya, wallahu alam, saya tak pasti tu fatwa siapa. Ada yang kata Kordowi, masalah orang kita semua Kordowi belaka, dia payah. Jadi saya tak tahu, wallahu alam. Ya, ada yang kata bahawa boleh kita lihat contohnya aurat orang lain, tak kiralah apa juga kategori, lelaki melihat lelaki ke, tapi aurat dia kalau cermin diharuskan, ya. Jadi maknanya bolehlah kita lihat TV dalam keadaan membuka aurat, ya, kita lihat gambar orang lain yang membuka aurat. Wallahu alam, saya tak pasti fatwa tu dari siapa, tapi sekadar yang tesis yang saya buat itu tidak ada tolak ansur di sudut itu, dan termasuklah pengacara TV, ya. Cumanya mungkin apakah kita boleh kata ada maslahah, ya, nak kata sampai kita boleh tasahul, kita boleh tolak ansur pun saya tak nampak, ya. Sebab berita kita boleh terima dari berbagai sumber, ya. Cumanya macam mana nak elak, ya, nampak tak boleh juga tuan-tuan, ya. Wallahu alam, ya. Wallahu alam, nampak tak boleh, tak lepas juga, ya. Wallahu alam. Ya. Soalan yang pertama tu juga wala wal bara ni, bagaimana perbincangan ni tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat hadis yang mengatakan kita memerangi orang-orang musyrik ni sehingga dia mengucapkan syahadah, solat dan juga zakat, tentang perkataan qatil, memerangi ni dalam ayat Quran ada.
dikatakan bunuhlah orang musyrik, mana ada kamu jumpa. Betul. Benda ni ada menimbulkan sedikit kekeliruan. Yang kedua, sejauh mana dosa seseorang tu bila dia melakukan bid'ah ataupun terutamanya bid'ah lah, yang barulah agama ni, atas alasan dia terlepas dosa kerana dia jahil, sedangkan dia tidak berusaha ataupun tidak menggunakan akal dia. Contohnya Ustaz, ada kuliah di surau rumah saya tu, ada seorang penceramah tu, dia kata korban ni wajib. Kalau tak jumpa lembu kambing pun tak ada duit, ayam jantan pun jadilah. Sedangkan yang mendengar tu semua ramainya lecturer, banyaknya dari USM. Dan saya melihat dia orang angguk-angguk tu, saya fikir layak ke dia orang jadi lecturer sampai berterima. Jadi sedangkan dia orang dalam perkara dia orang buat tesis lah apa lah, cari dalam dia orang angguk-angguk je. Agak itulah persoalan saya sebenarnya, sejauh mana kalau kita nak kata datanglah kuliah kat Ibn Qayyim pun dia kata insya-Allah kalau ada masa. Tapi dalam kuliah tu pun dia tak nak menggunakan akal, tanya dalil dari mana. Sejauh mana Ustaz? Persoalan kata jahil tak sampai maklumat ni boleh menyebabkan seorang tu dikata dia buat benda ni terlepas di dosa. Allah. Baik, terima kasih. Soalan berat-berat macam ni ya. Tak ada soalan yang ringan ke? Utamanya masalah apa, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh, diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampailah mereka itu mengucap la ilaha illallah. Maka ulama telah mengupaskan pertamanya tuntutan ya untuk berdakwah, ya, tuntutan untuk berdakwah ke atas non muslim, ya, sehinggalah mereka mengucap, ya, bukan maksudnya ialah kita paksa dia mengucap, tapi tuntutan, ya, tuntutan supaya ya kita menyampaikan risalah Islam pada orang yang bukan Islam, ya. Adapun berperang itu, para ulama mengatakan bahawa sekiranya kita diperangi, kita dizalimi, ya, maka berlakulah, ya, ataupun satu lagi ada setengah ulama mengatakan bahawa apabila telah kita ada kekuatan, ya, ya, barulah sampai ke tahap perang, ya, sama dengan mereka yang membuat kezaliman ke atas umat Islam, ya. Kemudian yang kedua, apakah terlepas dosa? Seseorang tak terlepas, ya, sebab dia tak guna akal dia dan dia tidak usaha. Dia tidak usaha. Sebab akal Allah bagi, ya, Allah bagi akal pada seseorang itu supaya dia berfikir, ya, dan dia kena usaha sebaik mungkin. Sebab berpesan pada masyarakat bahawa jangan berguru dengan seorang. Kita lihat ulama, kita lihat biografi dia. Mana-mana ulama tidak ada yang berguru dengan seorang guru, dia akan berguru dengan ramai guru. Jadi sebab guru ni dia manusia, boleh melakukan kesilapan, ya. Memang ayam jantan pun boleh sembelih untuk korban, memang, ya. Lebih dia tak suruh sembelih ibu ayam, kan? Sembelih ibu ayam lagi, ya. Jadi kita lihat bahawa tu macam di Perak ada satu cerita. Saya cerita tanya kampung mana, dia orang tak cerita kampung mana. Ada satu ustaz tu mengajar di kampung tu, dan orang kampung memang suka pada guru ini dan tak suka pada guru lain. Jadi guru lain tak dijemput, hanya seorang saja guru yang dijemput untuk mengajar fardu ain. Jadi salah satu daripada kontroversialnya ialah dia kata mengambil air semayang dengan air pipe tak sah sebab ada klorin, ya. Air yang sah untuk ambil air semayang ialah hanya air hujan, air sungai, air laut yang original je. Padahal kampung tu sungai pun tak ada, hujan pun tak berapa tahun sekali. Ya. Jadi problem, ya. Jadi apa saya difahamkan ialah mereka pun buatlah apa ni, tadahan, ya, hujan untuk diambil air sembahyang sebagainya, pakai korek telaga, ya. Jadi problem, ya, apabila berguru dengan seorang guru maka risikonya begitu tinggi, ya. Jadi akal Tuhan bagi, ya, patutnya boleh dengar perkara seperti itu, dia kena usaha untuk mencari apa ni kebenaran, ya, cari maklumat yang lebih tepat, ya. Wallahualam, mana tak terlepas juga kalau dia usaha. Tapi anda kata kalau dia usaha, ya, dan itulah maklumat yang sampai pada dia, maka guru berdosa, ya, guru tu berdosa, ya. Dia dah usaha dan itulah setakat tu. Contohnya mungkin, ya, dia belajar dengan 10 guru, 10 kata macam tu, ya, korban ayam jantan pun sah. Ya. Jadi dia sebagai orang awam, ya, dia nak kata apa, setakat tu dia mampu pun, ya. Melainkan satu sudut kita boleh argue pula lagi, ya. Mungkin kita akan kata takkan tak kerti baca kot, kan, takkan tak ada kitab yang boleh dia kaji sendiri dan sebagainya. Tapi lah budaya kita nak baca sendiri ni dia kurang. Sebab apa? Kita telah dimasukkan satu maklumat, ya, belajar tanpa guru ke apa belajar tanpa guru, belajar tanpa guru seperti belajar dengan syaitan. Betul lah kalau tak belajar langsung, ya,
Tapi macam tuan-tuan duk mengaji tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, ya, sampai sebulan 30 malam, kuliah 50 malam, kuliah lebih daripada malam, tak? Ya. Belilah kitab. Tuan-tuan kalau tunggu semua ustaz bentang, saya pun tak. Kalau macam itu tuan-tuan, saya rasa tidak ada seorang ustaz di Malaysia ni yang layak jadi ustaz. Ya, siapa khatam Ihya Ulumuddin? Ya, kau nak ngajar Ulumuddin? Ya, siapa yang khatam satu kitab fiqh lengkap semua? Ya, word by word. Ya, siapa? Tak ada. Jadi akhirnya mungkin adalah kot dia duduk pondok 10 tahun, dia khatam Matla'il Badrain. Kitab tu je yang dia boleh ajar. Mai Sabilamu tadi tak boleh you khatam tak? I tak khatam, tak boleh. Ya, satu tu je kitab. Ya, dahlah sekali datang kuliah 4 baris dia baca, kan? Tu kena duduk 40 tahun baru habis. Ya, elok habis 4 hari mati. Ya, tak sebab mengajar orang pun. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi tak tuan-tuan? Silakan. Saya fahamkan Ustaz Dr. Osman Muhammad yang mempertikaikan tauhid uluhiyah dan pecahan uluhiyah dan rububiyah. Ini datang daripada saya. Jadi saya dimaafkan dia tahu dengan bukti. Jadi saya minta Ustaz kalau boleh bukan sikit apa kata Al-Buti. Wallahu a'lam, sebenarnya saya tak baca apa kata Al-Buti itu, Tapi kalau nak pertikaikan tauhid uluhiyah itu dan pecahannya, ya, padahal dalam tauhid khalaf pun ada uluhiyah rububiyah juga. Ya. Tu saya pelik apakah ustaz ni tak baca kitab Matan Jauharah. Ya. Kitab Matan Jauharut Tauhid ataupun Syarh li Jauharut Tauhid. Kitab khalaf ni, kitab khalaf. Ya, dijelaskan masalah uluhiyah dan rububiyah. Dan termasuklah juga kitab Aqidatun Najin. Ya, yang orang kita belajar sampai pening kepala sampai tak faham, kan? Ya, berbelit-belit, kan? Bukanlah, saya bukan kata kitab tak betul, nak cerita kitab tu susah. Tauhid khalaf ni susah. Ya, sebab tu pendakwa-pendakwa Arab apabila dia bawa masuk tauhid ke Amerika, Eropah, dia tak bawa masuk ke tauhid khalaf. Walaupun memanglah ada sesuatu yang very subjektif, boleh kita komen sebab tak apa, kita ambil yang pertengahan. Kita kata okey, betul lah khalaf pun tak ada masalah. Tapi penawar Arab tak bawa masuk sifat 20 tauhid khalaf ke Amerika. Ya, tuan-tuan yang biasa dia ada di Amerika, saya yakin mesti ada. Tanyalah masalah, you know the 20 sifat? What 20 sifat? Dia tak tahu apa. Ya, habis tu orang Amerika semua tak sah iman. Ya. Jadi kita lihat bahawa sebenarnya dalam tauhid khalaf pun dibincang uluhiyah dan rububiyah. Jadi saya tak pasti apa kata Al-Buti, tapi katalah kalau oleh kerana nak berpegang pada khalaf sehingga tak setuju uluhiyah dan rububiyah, padahal dalam khalaf pun ada uluhiyah dan rububiyah. Okeylah. Katalah orang kata bahawa uluhiyah rububiyah ni adalah suatu yang di ideologi Ibn Taymiyah dan sebagainya. Apa tu yang sifat 20 ideologi siapa? Siapa yang tentukan 20 sifat tu? Ya, mungkin orang akan jawab Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi 7 sifatnya, bukan 20. Ya, ataupun 13 sifat. 13 sifat. Ya, Asy'ariyah kata 20 sifat. Okey. Mereka ini siapa untuk menentukan autoriti apa yang ada pada dia untuk menentukan sifat yang wajib kita ketahui ialah 20 sifat ataupun 13 sifat. Ya. Jadi timbul isu lah, kan? Timbul isu apa autoriti yang dia ada, ya. Ataupun tuan-tuan tanyalah orang yang belajar sifat 20, apa beza antara ma'ani dengan ma'nawiyah? Dia kata, yang tu yang aku tak faham tu. Berapa lama hang mengaji? Aku mengaji lama dah, 13 tahun dah. Tapi tahun tu yang susah sikit. Memanglah pun, kan. Ya. Jadi apa ni, apa autoriti? Ya. Apa autoriti? 20 sifat yang wajib diketahui. Ya. Jadi samalah juga. Jadi kalau saya nak fleksibel, kata saya nak fleksibel. Okey, you nak letakkan 20 sifat yang wajib diketahui. Okey, carry on. Ya. Pembahagian tauhid kepada 3. Ya, taksim ila apa ni? Salah satu rububiyah, uluhiyah dan asma' was sifat. Okey, dalam ya. Tu cara apa ni pendekatan masing-masing. Tapi tak boleh nak nafi juga uluhiyah, ya, yang ada dalam khalaf tetap juga ada. Dan kalaulah kita tolak khalaf, kita tolak salaf. Cara teknik perbahasan. Dalam Quran ada tak uluhiyah? Ada juga. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sebagainya. Sebab yang disebutkan uluhiyah apa dia? Ada tak dalil? Ada. Apa dikatakan rububiyah? Ada.
Ya, jadi tak kisahlah maknanya ia merupakan sesuatu yang datang dari siapa, tak kisahlah Ibn Taymiyah ke siapa pun, tapi ia memang ada dalam Al-Quran. Ya? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan juga? Ada enggak? Ada ceramah semalam. Kalau ada dia nak buat tafsir Yasin. Jadi dia bukan maknanya tentang Yasin ni ada siapa-siapa ada hadis kata ada hadis yang mengatakan Yasin ini tak boleh sila dia dicari sama. Jadi mungkin ada hadis yang sahih tentang Yasin. Baik. Dia apabila orang kata siapa kata tak ada, buat main. Dia terbalik. Sepatutnya siapa yang kata ada, buat main. Ada, terbaliklah. Siapa tak ada lah. Kan? Ya. Siapa, contohnya gini ya. Dia konsep okey, membaca Yasin malam Jumaat atau membaca Yasin untuk pergi haji. Okey. Saya kata bahawa tidak ada dalil menunjukkan bahawa sunat baca Yasin untuk pergi haji. Penang sini buat tak? Sama tak? Sini ada? Nak pergi haji baca Yasin kan? Ada kan? Okey, katalah saya tak setuju. Saya kata bahawa tidak ada dalil menunjukkan baca Yasin untuk pergi haji. Orang kata ke saya, okey ustaz, kalau ada dalil buat main lah. Dalil apa? Anak kata tak ada. Tak ada. Hang ni kerti bahasa Melayu tak kerti. Ya. Siapa yang kata ada, dialah buat main. Kan? Iqra'u Yasin 'inda khuruj ila al-hajj. Okey, rawahu mangku apa. Ya. Kalau ada jadi sebenarnya siapa yang kata ada, dialah buat main. Ya. Jadi adalah seorang masalah Yasin ni. Ada orang buat main kat saya satu hadis, dia kata Yasin 5 ma quri'a lahu. Yasin, saya pun hafal. Yasin 5 quri'a lahu, gitulah. Yasin ni apa yang dia baca, apa yang kita niat, ya, maka baca Yasin untuk dapat hajatnya. Ya, jadi saya pun cari hadis tak jumpa, cari tak jumpa. Hadis mana? Saya telefon Ustaz Rashid. Ya, Ustaz Rashid. Saya entah bisa jumpa tak? Dia kata entah dengan mana. Ni ada orang bagian hadis tu. Abang ada riwayat siapa? Mangku Ayub ke Kuali ke Belanga? Memang tak ada. Ya, kokolah saya cek, tengok bukalah apa software komputer hadis ke cek, tengok tak ada. Ya, tengok silsilah hadis pun tak ada. Hatta yang saya seronok, silsilah hadis maudhu'ah pun tak ada. Albani pun tak letak. Maknanya Yasin hadis tu tak tahu main mana, tak tahu. Kokolah ada maudhu', ya, Albani letak dalam silsilah ada, pun tak ada. Jadi saya pun dah jam, mana nak cari tu? Tanya Ustaz Rashid, saya cakap mana ada, tak ada langsung. Ya. Jadi kita lihat, mereka yang kata ada, dialah yang kena datangkan dalil. Okey, nak pergi haji, sunat baca Yasin. Ya, anak nak ambil PMR, sunat baca Yasin. Okey, apa dalil yang mengatakan bahawa sunat baca Yasin? Macam kita kata, saya kata sunat baca surah Kahfi hari Jumaat. Okey, ada dalilnya. Ya. Memberi salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dalil tak? Ada dalil. Jadi siapa yang kata tak ada dalil, ya, maka maknanya memang tak ada dalil, dia dalam konteks bid'ah. Ya, bid'ah maksudnya apa? Amalan yang tidak ada dalil. Ya. Jadi siapa yang kata ada, dia kena buat mailah dalil. Ya. Atas dasar apa yang baca Yasin ketika nak pergi haji? Ya. Atas dasar apa azan ketika nak pergi haji? Penang buat lagi tak? Penang ada. Masa nak keluar rumah tu dia azan dulu kan? Ya. Setakat saya tahu tu sunnah Piramli kan? Ya. Ya. Cerita apa yang Piramli azan semerah padi ke apa. Tapi syaratnya kalau silap saya, yang muazzin tu tak pakai baju, ya. Jadi masa nak azan pergi haji dia kena tak pakai baju juga, baru dapat pahala daripada Piramli apa tu. Tak baju untuk guru besar. Kan? Jadi contohnya, ya, azan ketika dapat bayi lahir. Okey? Contohnya saya kata okey, sunat tuan-tuan apabila kita dapat bayi, ya, dapat baby baru, ya, dapat anak baru, kita azan di telinga kanan. Ya, telinga kiri hadis dhaif kan. Okey? Tapi walaupun hadis dhaif pun ada hadis lah. Ada hadis ke? Okey, ada. Ni dhaif, ini sahih. Ada hadis. Jadi kalau macam itulah amalan itu, kenapa kita buat? Ada hadis, ya, sahih. Yang ni dhaif, ya. Paling tidak apa adalah dhaif, maknanya ada dhaif juga. Ya, iaitu nak maksud saya di sini ialah ada hadis. Okey, tapi dhaif, oh ya ke dhaif, ana tak tahu. Okey, kita tinggalkan.
ya. Yang ini tak ada langsung, ya. Dia baca Yasin, dia azan untuk pergi haji, ya, keluar rumah tu, ya, kena azan. Okey, mana dalil dia? Kita kias. Dia kias pula, ya. Kias kalau dapat bayi baru boleh azan, kenapa pergi haji tak boleh azan? Kalau gitu semua kena azan, tuan. Ya, semua kena azan, ya. Sama juga dia, sebab tu kias, kias dia, orang kita bermasalah, ya. Dia kias ikut suka dia kias, ya. Dia kias ikut suka je, asalkan ada kias maka dia kias, ya. Isu sekarang saya difahamkan timbul balik masalah fidyah semayang, ya, fidyah semayang, ya. Ini beras bapa aku ke hapa atalah, ya, fidyah, ya, serah pada engkau. Tok Imam berkata aku terima, aku jual beras ni pada engkau, aku beli, kan. Ini fidyah bapa aku yang kedua ke hapa atalah semayang zuhur, ya, aku serah pada engkau, aku terima, ya. Aku jual beras ni pada engkau, aku beli. Duk surong tu mula balik di KL, saya faham, apa troli roda tu, ya. Ni beras aku hempuk pada engkau, aku terima. Okey. Mungkin apabila kita tanya, Syekh, puasa ada fidyah? Kan, dia kias kan, puasa ada fidyah. Kalau itu puasa pun boleh jamak, tuan, ya. Saja kau puasa esok hari, ikut yang Melayunya kan, ya, dijamakkan dengan puasa tahun depan, ya. Okey. Itu dah sempoi kata orang Penang. Ataupun besok tak payah puasa, niat siap-siap akhir. Okey, no problem, ya. Syekh, siapa yang tak jamak? Syekh, puasa solat boleh jamak, takkan puasa tak boleh jamak? Hang kakati, hang jimat pandai, ya. Hebat betul. Dia nak tunjuk dia hebat. Dia kias ma'al farid, dia panggil. Kias ma'al farid dalam usul, ya, kias tak betul. Wallahu a'lam. Betul, ada soalan ni. Perayaan Dipawali adalah perayaan agama. Perayaan Tahun Baru Cina ialah budaya. Jadi perbezaannya orang Islam perhatikan budaya ini. Baik. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Saya agak berbeza di sini, pandangan peribadi lah ni, ya. Memang ada setengah kata bahawa perayaan Cina itu adalah budaya. Tapi saya tak nampak budaya juga, dia ada kaitan dengan akidah juga tu, Sebab apa? Apabila Cina dia sambut tahun baru, dia ada tu tahun babi, tahun anjing, tahun apa, beruk, tahun apa, itu akidah tu, Itu akidah. Dan dia bagi limau, kan? Kenapa dia bagi limau? Dia tak bagi anggur. Bagi pisang ke? Pisang lagi murah, kan? Dia ada kepercayaan. Nak cerita tahun baru tu, dia ada kepercayaan. Jadi memanglah sebahagian guru-guru kita kata itu adalah adat saja. Ya, saya tak nampak. Bagi saya tak boleh juga. Kalau kita strict dengan kata bahawa merayakan perayaan agama lain itu tak boleh, bagi saya termasuk juga tahun baru Cina. Saya tak nampak itu adat, ya, akidah tu, ya, kepercayaan, ya. Wallahu a'lam, ya. Ustaz, Ya. ada dapat satu saranan dari Ustaz. Ustaz kalau berdakwah kan, dengan baca Yasin pada Jumaat ni, lepas tu bawa ayat ada tak dari rumah? Jadi dalam beliau Ustaz mana-mana apa lepas empat yang buat ayat ni kira keriput. Ayat tu untuk hang dengan keluarga hang saya. Bagaimana masyarakat kampung tak dapat mengasah ayat Yasin. Dan dia syurkan mereka keliling kolah masjid tu Baca itu kan. Semua orang kampung boleh dapat mengasah ayat Yasin. Peranan. Alah, boleh, saya terima tu. Cuma tuan-tuan, apa ni, dia kadang tempat ni dia tak sama, ya. Tempat yang tak sama. Kita setuju lah tu, memang kita tak setuju dengan perbuatan tu. Cumanya isu-isu seperti ni, dia tempat setengah tu masih muda, ya. Dia kena pelan-pelan. Ya. Dia contohnya setengah tempat macam di Penang ni, di Batu ni, isu-isu seperti ni telah dicuba diperbetulkan. Saya sebut itulah, amalan-amalan cuba diperbetulkan dah 20 tahun dah 25 tahun, ya. Tapi setengah tempat tu baru mula 2 tahun, ya. Setengah tempat tu adalah Batuas 20 tahun dulu, ya. Jadi apa ni, dia tak sama, speed tu dia tak sama, ya. Cumanya taklah kita katakan bahawa semesti kena speed tu slow sangat, tak, ya. Tapi dia tetap tak sama lah, ya. tak sama. Masalah tuang air ni, ya. Sebab tu kadang apabila orang kita dia beramal, dia tak pernah tanya, ya. Kalau dia baca Yasin, okey, dia balik dia minum, okey, tak boleh tahan lagi lah, okey, dia minum, dapat manfaat minum. Berapa ramai yang dia baca Yasin, dia baca, dia buat tahlil,
letak air depan tu dan air tu dituang ke atas kubur. Dia tak pernah tanya untuk apa. Ya. Untuk apa? Cuba tanya, kenapa yang tuang air ni untuk apa? Ya, maka kita akan jumpa macam-macam jawapan. Ya. Ada yang jawab kata air itu berzikir. Ya, air itu berzikir, maka dia akan